Jumpa lagi kita kali ini dengan cerita anggota forensik. Nama aku Yuzi, bukanlah nama yang sebenar. Aku ini bertugas sebagai seorang anggota forensik yang ditugaskan di Sarawak. Dan kejadian ini berlaku sekitar tahun 2000. Dan sampailah ke hari ini, kalau setiap kali aku teringatkan cerita dan kisah itu, bulu roma aku automatik akan tetap berdiri. Dan pada petang hari kejadian, sekitar jam 6 petang, aku menerima panggilan daripada pegawai atasan. Dia mengatakan ada satu kes kematian di sebuah banglo mewah. Ianya terletak agak jauh dari kawasan perumahan utama. Arahan dari atasan itu sangat jelas, mengatakan dan meminta aku datang segera ke lokasi. Jadi aku memberitahu 3 orang anggota lain untuk bersiap ke lokasi tersebut. Dan sebaik semua peralatan forensik kita orang sediakan dan dimasukkan ke dalam pickup 4x4, dan kami terus bergerak dari balai dan kami tiba di lokasi kejadian sekitar hampir jam 6.45 petang. Dan waktu itu langit sudah pun mulai gelap. Yalah, kawasan Sarawak memang cepat gelap. Dan setibanya kami di sana, aku nampak 4 orang anggota memang sudah berada di lokasi. Tapi aku agak pelik, tak ada seorang pun penduduk sekitar ataupun orang awam yang aku nampak berada di rumah mangsa tersebut. Mungkin sebab rumah-rumah di kawasan itu jaraknya jauh antara satu sama lain. Mungkin itulah fikir aku. Itu sebab diorang tak sanggup nak datang. Ya, memang betul, kawasan rumah di situ jaraknya antara satu rumah dengan satu rumah yang lain memang agak jauh. Kawasannya agak terlalu sunyi. Dan banglo besar itu pula 2 tingkat. Di sebelahnya kawasan agak semak. Maknanya tadi dia terletak di bahagian hujung. Dan di tingkat atas dia pula, beranda dia ada sebatang pokok mangga tua yang dahannya berjuntai sehingga hampir mencecah ke beranda di tingkat atas banglo tersebut. Dari luar je, kalau kita sampai je di hadapan rumah banglo tu, suasana dia memang terasa berat, lain macam. Sebaik saja aku masuk ke dalam rumah, dekat sinilah cerita dia. Bau busuk terus menyergap hidung. Berbanding bau di luar tadi agak kurang sedikit, tapi boleh tahan. Tapi apabila masuk ke dalam kawasan rumah, bau dia memang terus memenuhi ruang hidung. Bau mayat yang hampir reput. Dan di salah satu ruang sudut bawah rumah tersebut, aku ternampak satu mayat terbaring dan keadaan dia sudah mulai mereput. Dan aku terus menghampiri, dan sebaik aku sampai, aku terus jalankan prosedur biasa. Aku ambil gambar setiap sudut, setiap posisi dan setiap butiran yang mungkin boleh dijadikan bahan bukti. Jadi selesailah di bahagian bawah, berjalan dengan lancar seperti biasa. Tapi bila aku naik ke tingkat atas untuk pemeriksaan lanjut, aku memang mendapati sesuatu mulai berubah. Baru saja kaki aku pijak ke lantai atas, aku terus terdengar bunyi kerusi bergoyang, perlahan-lahan bunyi dia. Aku terus berhenti. Aku diam sejenak dan aku cuba dengar bunyi itu datangnya daripada arah mana. Dan sebaik aku merapatkan ke telinga aku ke arah satu bilik yang tertutup pintu dia, sah, memang bunyi itu datangnya dari dalam sebuah bilik yang terletak di hujung koridor.
Jadi aku rapatkan lagi telinga ke pintu untuk memastikan bunyi itu. Jadi memang betul lah ada sesuatu di dalam bilik itu. Jadi aku panggil rakan setugas aku, Apai. Bukanlah nama sebenar. Aku panggil dia untuk temankan aku. Manalah tahu jadi apa-apa ke aku, dia tidak-tidaknya Apai ada nampak kejadian. Jadi bila dia sampai, aku terus pusingkan tombol pintu bilik dan Apai hanya memerhatikan gerak-gerik aku. Pintu bilik memang tak berkunci. Sekali aku buka, aku selak, memang boleh buka. Dan perlahan-lahan aku tolak daun pintu itu. Dan pada saat pintu itu terbuka, aku nampak seekor kucing hitam sedang duduk di atas kerusi rehat yang masih bergoyang perlahan-lahan. Tapi yang buat aku terasa kaku, cara kucing tu duduk. Cara dia duduk macam kata orang duduk roti. Duduk roti, kalau kucing duduk roti, kau faham-faham sendirilah. Ianya seolah-olah ada ruang di sebelahnya. Jadi bermakna jadi di sebelah kucing duduk tu seolah-olah ada seseorang yang sedang duduk bersebelahan dengan kucing tersebut. Kucing itu terus memandang tepat ke arah aku dan Apai. Aku nampak mata dia memang bersinar walaupun dalam keadaan cahaya yang malam. Mata kucing memang macam itu. Kucing itu terus menunjukkan gigi taring dia. Dia mengeram perlahan-lahan. Bunyi dia seperti dia menggetap di gigi dia. Macam dia nak menerkam bunyi kucing. Jadi aku cakap dengan Apai supaya berhati-hati. Dan kau perhatikan kucing tu, kalau dia berbuat apa-apa, sambil aku ambil beberapa gambar di dalam bilik itu. Dan setelah siap, aku ambil gambar dan kami berdua keluar dari bilik itu dan tutup pintu bilik. Bilik lain memang aku tak periksa sebab bulu roma aku dah lain macam. Memang tak boleh bagi kerjasama. Dan sebaik aku dengan Apai turun ke bawah, aku nampak anggota lain memang dah siap membawa mayat itu keluar daripada rumah itu. Dan waktu itulah aku terkejut dengan Apai. Kucing hitam tadi, dia duduk betul-betul di tempat mayat yang ditemui tadi itu. Aku dengan Apai saling berpandangan. Aku tanya dia, Apai, kau dah tutup ke pintu bilik tadi? Dah, kata Apai. Jadi bermakna tak ada siapa pun yang buka pintu bilik atas. Tak ada siapa pun yang bawa kucing tu turun. Jadi tanpa banyak soal, kami berdua terus keluar dari rumah dan mengunci semula pintu utama rumah tersebut. Dan terus balik ke pejabat. Ceritanya bukan habis dekat situ. Kali dia bawa pergi pejabat pula. Dan di pejabat, aku dan Apai periksa lah semula gambar-gambar dalam kamera yang dah kami ambil di dalam rumah tadi satu persatu. Dan sehinggalah kami sampai ke gambar yang bahagian dalam bilik atas tadi. Dan dalam gambar itu jelas kelihatan kucing hitam tadi yang duduk di atas kerusi. Dan di sebelah dia seolah-olah ada satu bayangan hitam yang bentuknya samar tapi jelas seperti satu susuk tubuh seseorang yang sedang duduk di sebelah kucing tersebut. Walaupun keadaan gelap, bayang-bayang itu kosong, tidak berwajah, aku nampak reaksi muka Apai agak pucat. Lama dia terdiam. Jadi aku cakap dengan Apai, aku rasa masa kita buka pintu tadi, kita bukan nampak kucing saja ke? Apai cuma menganggukkan kepala. Jadi sejak daripada kejadian gambar itu yang kita dah tengok, balik ke rumah, dan malam tu aku memang tak dapat tidur langsung. Kerana bayang-bayang hitam yang di sebelah kucing tadi terus bermain-main di dalam fikiran aku.
Dan beberapa hari selepas kejadian, kami dapat maklumat terbaru bahawa pemilik rumah itu juga tinggal seorang diri, dan dia juga dikatakan sangat sayangkan kucing hitam peliharaan dia. Tetapi yang pelik dia, menurut jiran yang jarang bertegur siapa dengan pemilik rumah itu, kucing itu dah lama mati beberapa bulan sebelum si mati itu meninggal. Jadi sejak hari itu, aku belajar satu perkara. Sebagai seorang anggota, tugas kami menyiasat yang dah mati. Tapi kadang-kadang, bukan semua yang berada di lokasi itu benar-benar mati. Ada juga yang masih setia menunggu, dan ada juga yang tak suka diganggu. Jadi sejak kes itu, setiap kali kalau aku masuk ke rumah kosong atau lokasi kematian, aku akan terus memberi salam dalam hati aku sendiri. Kerana kita fikir mungkin kita datang untuk menjalankan tugas. Ya, betul, memang kita jalankan tugas. Tapi kita tak pernah tahu pun siapa lagi yang sedang memerhatikan kita di dalam rumah-rumah kosong tersebut. Jom follow kalau sukakan cerita-cerita seram begini.